Kewajipan taubat. Kewajipan melakukan taubat itu sudah jelas sekali keterangannya dengan nas-nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu pun juga merupakan suatu hal yang terang benderang dengan menggunakan cahaya penelitian bagi seseorang yang Allah kurniai terbuka dadanya dengan cahaya keimanan. Sebabnya ialah seseorang yang mengetahui dengan keyakinan sungguh-sungguh bahawa tidak ada kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak melainkan dengan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapnya dengan hati yang sejahtera. Ia mengerti pula bahawa setiap orang yang tertutup atau terhalang untuk bertemu dengannya itu pasti akan celaka untuk selama-lamanya. Dan ini bukanlah suatu hal yang mustahil lagi. Orang yang demikian ini pasti berusaha sekuat tenaganya agar jangan ada penghalang antara dirinya dengan zat yang dicintainya itu. Jangan pula sampai terbakar hangus tubuh dan jiwanya oleh api perpisahan serta api neraka jahim yang sebenarnya. Ia pasti meyakini pula bahawa tidak ada suatu hal yang akan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melainkan dengan sebab mengikuti syahwat dan tidak ada yang mendekatkan dirinya untuk dapat bertemu dengannya. Melainkan harus menghadap ke hadratnya dengan sentiasa berzikir dan mengingat zatnya itu. Ia yakin pula bahawa dosa-dosa itulah yang merupakan satu-satunya penutup dan penghalang yang menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak syak lagi bahawa dia mesti meninggalkan jalan yang menyebabkan jauhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang inilah satu-satunya jalan untuk dapat mendekatinya. Meninggalkan jalan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru dapat sempurna dengan mengetahui ilmunya, menyesali kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta berazam, yang ini bertekad untuk terus meninggalkannya dan sebagai gantinya akan memperbanyak amal soleh. Dengan jalan inilah akan diperolehinya keimanan dengan cara penyelidikan yang teliti dan cermat. Selanjutnya, bagi sesiapa sahaja yang agaknya belum memahami persoalan ini, marilah kita melihat nas-nas dari kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, maksudnya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu memperolehi kejayaan. Surah Al-Nur ayat 31. Inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Kemudian kita renungkan pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, maksudnya, wahai segala orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Surah Al-Tahrim ayat 8. Kata nasyuhah dalam ayat tersebut di atas bermaksud suatu taubat yang memberi nasihat diri sendiri serta yang dilakukan dengan ikhlas sesungguh-sungguhnya kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlepas daripada segala bentuk tujuan dan godaan yang lain-lain.